Salam sejahtera, saya Kai Hong melaporkan diri dari Hidden Lake, Universiti Utara Malaysia, di mana Kelab Global Buddies telah menganjurkan program Jungle Buddies kepada pelajar mobiliti antarabangsa dan juga pelajar tempatan yang berlangsung pada 17 April 2026. Program ini disertai oleh pelajar antarabangsa dan juga ahli Global Buddies Club yang akan membawa peserta menurun ke beberapa lokasi ikonik UM, iaitu Pokok Tiga Beradik, Titi Gantung dan Hidden Lake. Aktiviti berbentuk santai ini memberikan peluang kepada peserta untuk menikmati keindahan alam sebelum jadi sambil membina jaringan persahabatan melintasi budaya dan juga negara. Program Jungle Buddies akan menjadikan pengalaman belajar mobiliti antarabangsa di UM menjadi lebih bermakna dan berkesan. Saya Kai Hong melaporkan diri daripada Dinamik Wata.